Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan mak saya. Mak saya nama apa ni? Ya, Habib Abdul Muhammad. Ya. Apa Ada. Lah ni hari ni saya dengan mak saya nak pusing-pusing sekitar Selayang, Kusayang. Kita nak derat-derat pusing sekitar apa perumahan yang kita duduk ni lah. Okey. Okey, mak. Jalan mana ni? Yang ni? Ni jalan mana ni? Sini juga lah. Sini ni kat mana? Duduk mana ni? Sebelah ni. Kita duduk mana? Dekat. Rumah kita mana? Nama tempat kampung kita duduk tu? Mana? Ingat tak? Kita sekarang berada di persimpangan 4 di antara Taman Jasa ke Selayang, Baru Selayang. Kita ni di sebelah sana ada kubur. So daripada Taman Jasa, kampus Sungai Tua Baru, kita lalu ke sini, kita boleh pergi ke mana Baru Selayang. Ni mak saya ni. Tengah dia buat comment. Apa dia? Okey. Hari ni rancangan nak pergi melawat mall baru dekat Selayang. Kita nak pergi tengok mall baru dekat Selayang. Okey. Kita jalan pelan-pelan. Orang kata jalan slow-slow. Kita akan ikut menuju ke mall baru. Saya tak ingat nama mall tu apa. Kita sekarang berada di Bandar Baru Selayang, menuju ke mall baru. Engkau bagai air yang jernih dalam bekas yang berdebu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dengan mak ni. Spek baru. Lawa. Duduk jam ah. Duduk jam. Jam baru. Jam baru. Ma, jom. Balik-balik ah. Sekejap je kita keluar. Ni saya dengan mak ni makan roti croissant. Ni minum air latte.